Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على آكام والزراب وبطون أودية ومنابت الشجرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepadanya di atas limpah rahmatnya dan nikmatnya. Serta kita sentiasa berdoa kepadanya semoga Allah Taala mengangkatkan ujiannya, balanya daripada kita sekalian supaya kita dapat beribadat kepadanya dengan tulus ikhlas hati supaya kita mendapat rahmat daripadanya insya-Allah taala. Di pagi yang bahagia dan barakah ini mari kita bersama-sama dengan ma'al Quran pada surah Asy-Syura ayat yang ke 27 ayat yang ke 28 insya-Allah taala untuk kita sama-sama nak tadabbur dan sama-sama kita nak ambil pengajaran serta kita nak cari ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Muka suratnya Mushaf 480 ni Mushaf Utsmani insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو ولي الحميد. Alhamdulillah, satu ayat daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-28. Semoga kita sama-sama tadabbur dengan hati yang ikhlas, khusyuk untuk kita nak menjadikan pengajaran dalam hidup kita dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, ilman nafi'an untuk kita membekalkan dalam diri kita serta kita beramal dan kita berdakwah kepadanya insya-Allah taala. Maksud ayatnya iaitu dan dialah yang menurunkan al-ghaits, hujan setelah mereka berputus asa, tidak ada harapan. Min ba'di ma qanatu,
setelah mana mereka itu berputus asa, wa yanshur rahmatahu, dan ia pula menyebarkan rahmatnya merata-rata. Wa huwa waliyul hamid, dan ingatlah dialah Allah yang menjadi pengawal, yang melimpahkan ihsannya lagi yang amat terpuji. Ayat yang kita baca ini tujuannya untuk kita nak beza sikit. Kemarin kita kecek hujan. Tu. Biasanya hujan itu dia panggil matar bahasa Arab. Tapi dalam penggunaan kancai kong Al-Quran itu, kalimah matar tu sangat sedikit untuk hujan. Hujan yang barakah. Kerana hujan ni ada dua, hujan rahmat, hujan azab, lepas tu hujan selaginya ibtilak lah. Kalau nisbah kepada kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang suka beribadat kepadanya dengan tidak syirik, manusia bagi hidup manusia. Macam kita kata tanah padi tempat kita, tanah gandum di tempat-tempat yang menjadikan gandum sebagai makan ni harian dia. Bila kemarau ni, maka sudah tentu menghadapi kekurangan makanan, maka membawa kepada kesusahan hidup manusia. Maka Allah dengan rahmatnya, dia turun barakah, turun kebaikan al-khair, iaitu turun al-ghais. Wa huwa allazi, dialah sajalah, tak ada siapa kuasa untuk nak menurunkan hujan. Tak ada orang kuasa nak buat hujan. Habis-habis tak ada, dia panggil hujan pelom. Tu buat hujan pelom. Nyak tu ya. Panak banyak mana. Sudah tentu manusia tak kuasa. Ini adalah satu pegangan kita. Wa huwallazi, dialah Allah. Kita kena pegang bahasa Allah sajalah yang kuasa menurunkan hujan. Al-Ghais. Min ba'di ma qanatu, setelah mana mereka itu menghadapi kemarau, maka putuslah harapannya. Bila manusia dia tidak boleh nak cocok tanah kerana tak ada air, tak cukup air, dia rasa tak ada harapan lah untuk nak tanah media tumbuh subur, boleh ketek, boleh ambil makan, minum, jual, gapo dan sebagainya. Maka dia, Allah Ta'ala dengan maha rahmatnya, dia tanah harapan panggil. Ayat kata min ba'di ma qanatu ni tanam harapan. Setelah mana dia tu habis putus harapan, maka Tuhan beri kejayaan. Dengan menurunkan akan ghais, akan air hujan. Wa yanshur rahmatahu, dan dia pula menyebarkan rahmatnya. Bersama-sama hujan itu ada rahmat. Kita kena ingat molek. Jangan kita ada suka jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hujan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada manusia. Bila putus hujan, manusia ada alai kemarau, sudah tentu manusia tu putus harapan, putus makan, tak cukup nak memenuhi tuntut hidup dia hariannya. Wa huwa waliyul hamid, dan dialah pengawal, penjaga yang melimpahkan ihsannya. Itu mana kata waliyu, satu nama bagi Allah, min asma'il husna. Nama Tuhan, pranam kong Allah Subhanahu Wa Taala, al-waliyu, batu al-hamid, ialah juga dua nama sini. Yang memberi arti Tuhan tu
sentiasa menjaga hamba-hamba dia. Dengan ihsan. Ihsan makna dengan kebaikan dia. Jaga ni kebaikan ni, Masya Allah. Supaya ibu bapa kita lah. Duk jaga, duk pelera kita. Duk wi upaya kita, duk wi makan kita. Duk hantar duit kita, duk sara kita, nafkah pada kita. Itu bagi ihsan. Sebab tu kena balas ihsan kepada dia. Wabil walidaini ihsana. Kerana dia jaga kita dengan ihsan. Di atas nama hamba Allah. Hak ni Allah sendiri lebih lagi lah. Ihsan Tuhan maha luah. Bukan spek. Bukan seorang. Bukan dalam satu keluarga. Tapi seluruh dunia. Seluruh alam. Bukan manusia saja alam. Binatang pun Tuhan wi ihsan pada dia. Tumbuh-tumbuhan pun Tuhan wi ihsan pada dia. Iaitu tumbuh-tumbuhan nak mati lah, nak apa lah, pokok-pokok kayu. Maka Tuhan turun hujan. Itu di antara ihsan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya yang maha luas kepada hamba-hamba dia dan makhluk-makhluk dia. Itu makna ghas. Ghas makna nama. Bagi apa? Bagi hujan yang baik, yang molek, yang comel. Satu lagi ayat yang menyebut tentang al-ghash. Iaitu dalam suratul Luqman ayat 34. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah 'indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil ardi wa ya'lamu ma fil arham. Maksudnya sungguhnya Allah Ta'ala di sisinya ada pengetahuan mengenai as-sa'ah wan kiamat, hari kiamat. Itu Tuhan seorang saja tahu. Nabi tak tahu. Apatah lagi kita ni nak tahu bila nak kiamat. Orang kafir zaman dulu dia tanya sama bila nak kiamat. Kerana Nabi dia dakwah, dalam dakwah dia tu dia selalu sebut suruh takut azab Allah. Takut hari lepas pada bangkit daripada hidup mati dari kubur tu. Maka dia tanya sama. Dia tanya tentang apa? Mata as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka itu tanya sentiasa. Tanya ke engkau, wahai Muhammad, bila kau nak berlakunya kiamat? Tanya saja. Sedia untuk nak menghadapi kiamat tak ada sedia. Hak ni lah. Jadi peling dia panggil peling. Tanya nak tahu, tanya ilmu saja, tak ada tanya kata gapo dia nak sedia. Tak serupa dengan seorang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat Nabi ada mari tanya juga. Tanya gapo? Mata sa'ah ya Rasulullah. Bila nak berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab atau bila. Bulan gapo, hari gapo, minggu gapo, tahun mana. Nabi tanya balik pada dia, ma'addattalah. Gapo kamu bersedia untuknya? Kamu buat gapo ratik? Semaya kedak? Semaya cukup kedak? Semaya jemaah kedak, orang lelaki, orang perempuan semaya awal-awal kedak, lewat kedak semaya. Dia tanya lagi tu, dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak ada sedia gapo hak molek-molek ni. Dia semaya lah. Tapi hak molek-molek, hak nak selamat dia pada kiamat tu, dia tak ada sedia. Tapi dia kata,
Aku ada sedia satu je, iaitu hubbullah wa rasulih. Aku cinta kasih kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawab dua je. Jawab satu je masalah kasih. Saya kepada Rasulullah. Dan saya kepada Allah, saya Rasulullah. Sudah tentulah. Dan Rasulullah, Allah suruh gapo Rasulullah. Jawab gapo yang nak tirulah, nak ikutlah. Maka Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Allahu Akbar. Kamu mati sikit lagi ni akan bersama dengan orang yang engkau kasihnya. Iaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah. Besar kasih. Kasih serta ikut, ittiba'. Bukan kasih saja. Kasih belaka di hati ni, tapi tak ikut, tak buat. Inilah hak nyanyonya. Itu sesungguhnya Allah indahu ilmus sa'ah. Lepas tu Allah royak pula kata dia turunkan al-ghash, tu hujan. Tu kelima hujan kita nak ayat kelima hujan al-ghash. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Tuhan sentiasa tahu gapo dalam rahim dari perut ibu, perut orang perempuan ada gapo ratik. Arham ni makna tempat dia hipung apa capur air mani untuk nak beranak. Kerana ada seorang nama Haris dia tanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya dari suatu Luqman ni surah Luqman, tapi ada hadis ya sebab turunnya saya tanya dia kata isteri dia ni, salah satu pertanyaan dia ni, dia kata isteri dia ni mengandung dia. Lepas tu dia tak tahu, dia kata gapo nak jadi gapo dalam kandungan dia tu, lelaki ke perempuan ke, nak tubik bila, tubik pula hidup ke tak, mati ke tak. Dia tanya pelik soalan dia tu. Pertanyaan dia pelik molek. Kerana zaman dulu dia tak ada alat-alat baru macam bermula ni. Dia sau tengok kata ni anak nampak sebuah anak lelaki, anak perempuan, kadang-kadang silap. Tapi hak Tuhan ni dia tak silap dah. Tuhan kata gitulah, kun fayakun. Maka turun ayat ni wa ya'lamu ma fil arham. Tuhan tahu semua apa yang ada dalam rahim ibu dia tu. Ni sebab tu dia. Ni guys. Selain pada tu al-ghas juga dipakai untuk perbuatan panggil. Asal nama panggil nama isim ni. Lepas tu diguna untuk perbuatan, kriya. Gapo dia? Satu dalam suratul Anfal ayat 9, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu tu istighasah. Istighasah ni masdar dia panggil. Masdar. Tastaghisu ni fi'il mudhari'. Ingatlah ketika kamu tu minta tolong sama. Tapi di sini bukan minta tolong hujan dah. Tapi pakai juga kelima ghas tu. Tastaghisu, kamu minta tolong rabbakum, Tuhan kamu. Ni orang-orang mukmin. Ni tentera Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nak perang, kata silap ada perang Badar. Tu. Kerana nampak musuh-musuh mari ramah.
Abu Sufyan klik daripada nego daripada Syam, klik bawa barang-barang banyak dan kelabur-kelabur air banyak nak klik ke Mekah. Modal nego dia ni dia rapah orang-orang muhajirin di Mekah dulu. Rapah kebun, rapah harta benda. Lepas tu buat menega pula nak perbanyakkan harta benda dia nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tahu kata dia ni kumpulan rumbungan perniagaan Abu Sufyan ni klik daripada Mekah. Lalu Nabi ajak kerah sahabat-sahabat dia. Sekitar 300. Ada setengah tu 330 orang. Abu Sufyan tu bila dia tahu kata Nabi keluar nak perang dia tu, ya cepat-cepat pergi ke Mekah. Kerah orang-orang musyrikun di Mekah kerah mari. Siapa 1000 orang kerah mari dengan senjata yang cukup. Senjata perang lah nak lawan Nabi. Nabi ni keluar dengan pisah-pisah gitu ya, lembing-lembing, bukan itu nak perang dak lah. Senjata biasa dibawa kerana tujuan nak sekat saja. Rumbungnya perniagaan Abu Sufyan tu. Nak balas apa yang dia duduk rapah harta orang-orang Islam di Mekah dulu. Lepas tu sengah-sengah tentera Islam ni dia tahu kata Abu Sufyan bawa ni ramai akak tentera dia ni. Lalu dia rasa takut juga. Sikit dengan ramai ni. Lalu dia minta tolong lah. Istastaghisuna rabbakum fastajab lakum. Minta tolong ya Allah Taala. Wilah kemenangan atas orang-orang musyrik ini. Masuk Nabi. Fastajab lakum, lalu tu Allah Taala perkenankan mustajab doa dia tu. Pak dia suruh Nabi doa, Nabi akak tangan tinggi minta doa supaya Tuhan turun Tuhan turun bantuan untuk nak menyokongkan tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastajaba lakum, maka lalu Allah Taala terima, perkenankan. Ni doa orang ikhlas serta dipimpin oleh orang lebih ikhlas lagi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tastari. Lalu Allah Taala tolong apa? Tolong hatta mari malaikat-malaikat ribu-ribu orang mari bertalu-talu, mari tak ada putus-putus. Orang yang turun, sepulan ni turun, jemaah ni turun. Mari nak sokong orang Islam. Inilah kita bila kita beriman kepada Allah, bila kita bersama Allah, kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan akan tolong. Lebih-lebih lagi orang Islam ni kerja untuk nak tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi guna al-ghash ni secara kriya PN panggil. PN gapo ni PN tarik belakang ni. Dalam suratul Kahfi ayat 29, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuh. Dan jika mereka itu minta tolong, orang kafir nak kena azab dalam neraka, dahaga air, kerana duk pakai hak panas saja. Makai hamim, makai air panas, makai nanoh-nanoh daripada sama-sama dia tu. Yuwasu bima'in, lalu ditolong dengan air. Air apa tu? Kal muhli. Air tu, air itulah air yang bahaya, sakit, darurat pada mereka itu.
Kerana duit apa air moleknya. Ya ahli neraka. Ahli neraka tu tak tolong sama sekali. Nah, fala tumsarun, tidak ada yang ditolong, tidak ada orang tolong, tidak ada malaikat tolong, tidak ada Allah Taala nak tolong, ya tak ada. Air pun jenis tu, jenis air nano, jenis air yang boleh boleh sakit, kau pedih dan sebagainya. Itu kita nak guna kalimah ghash. Satu lagi dalam surah Al-Ahqaf ayat 17. Nah. Wa huma yastaghisanillah wailak amin inna wa'dallahi haqqan. Dan kedua-dua itu ibu bapa. Ni kena ingat mulai orang anak-anak. Nah, ini sikap ibu bapa terhadap kederakaan anak. Nah, ayat sebelum ni kerana anak tu, nah, anak kata ataidani, wallazina qala liwalidayhi uffil lahuma ataidanini an ukhraj wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah. Anak dia kata pada ibu bapa dia ni, deraka lah nak lawan ibu bapa. Kalau ibu bapa suruh gapo, ayak gapo, nasihat gapo, maka dia tu selalu tidak memperkenankan tutup teh ibu bapa tu. Tak ada ihsan, tak ada mari selalu, tak ada tolong, tak ada bantu, tak ada gapo. Bahkan uffin, kata uffil lakuma. Bagi dua kamu tu, ibu dan bapa tu. Ayat kedua, ataidani ni an ukhrat. Kamu janji, dua orang tu janji aku bahawa aku kena keluar. Ni anak kafir lah, tapi kita jangan tiru dia lah, kita orang Islam ni. Dia kata ibu bapa dia, kamu janji royak pada aku, katanya aku kena bangkit selepas pada mati. Ibu bapa ajar akidah kepada anak dia. Kata selepas mati ni langcak tali tangmikan fun mai hidup semula untuk nak hisap pada akhirat tu. Payah kata lagi, orang dulu tak ada bakat sekali. Waqad khalatil qurun min qabli. Orang dulu matilah banyak dah, ribu-ribu, juta-juta orang dah. Tak ada siapa mai goyak. Kata selepas mati ni ada bangkit daripada kuburnya. Lalu ibu bapa dia tak ada arah nak buat lagu mana, nak lawan anak pun anak. Wa huma yastaghithani. Pakai kalimah ghaith juga tu. Kalimah ghaith juga minta tolong. Minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua itu minta tolong kepada Allah. Yastaghithani, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata anak dia lah, wailak. Barulah mari wasa nak balahnya. Celaka kamu ni. Amin, berimailah. Berimailah bahawa kamu ni lepas mati kamu kena hidup semula. Kamu akan dihisap, dibarasa di atas amalan kamu di atas dunia ni. Inna wa'dallahi haqq. Kamu kena tahulah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Haqqun. Maknanya tidak silap janji, tidak bohong dah. Lepas tu dia kata pula, mak pak dia ni duk kecil hak kakak marut-marut saja. Dongai-dongai saja. Wa yaqulu ma hadza apa ni orang duk kata hak benda-benda yang tidak molek berlaku. Hak bohong saja dia kata. Balah lawan suk-suk ada ibu bapa. Ni kena ingat malam anak-anak jangan deraka pada ibu bapa.
seperti mana cerita yang Tuhan sebut dalam surah Ahqaf ni, surah Zukhruf dah. Surah Ahqaf ayat 17 ni. Tu. Kerana dia pun Tuhan balas dari neraka, na'udzubillah min zalik. Itulah hari ni insya-Allah taala kita nak kenal hujan dia oleh hujan, suasana hujan ni lah we faham molek serta kita tu banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sabar, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin, insya-Allah Tuhan wi janji yang baik pada kita kerana Tuhan bukan dia benci marah pada kita, tak, bahkan Tuhan tu kasih sayang pada tiap-tiap hamba dia. Hatta orang kafir sekalipun Tuhan kasih semua doa kemenangan kepada mereka itu. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fawwidu amri lillah wallahu basirun ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu